Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan seperjuangan. Kemudian kami akan membentangkan berkenaan dengan tajuk kesan penyebaran maklumat palsu iaitu fake news dan implikasi kebebasan suara di Malaysia. Okey, di sini kita lihat era digital pada masa kini menyaksikan maklumat tersebar dengan sangat pantas melalui media sosial, portal berita dan aplikasi pesanan segera. Kemajuan teknologi memudahkan capaian maklumat dan komunikasi masyarakat. Namun, perkembangan ini turut membawa cabaran besar iaitu penyebaran berita palsu yang dikenali sebagai fake news. Berita palsu melibatkan maklumat tidak sahih yang boleh mengelirukan, menimbulkan panik dan mempengaruhi persepsi masyarakat. Fenomena ini memberi kesan terhadap keharmonian sosial, kestabilan politik dan keselamatan negara. Oleh itu, isu penyebaran berita palsu perlu ditangani secara serius dan bersepadu oleh semua pihak. Antara isu-isu yang ada di Malaysia, yang pertama, isu politik dan pilihan raya. Berita palsu sering digunakan untuk memburukkan imej parti lawan dan mengelirukan pengundi. Hal ini menjejaskan keyakinan rakyat serta mengugat kemajuan sistem demokrasi negara. Yang kedua, agama dan isu perkauman. Isu agama dan perkauman sering dijadikan bahan penyebaran maklumat palsu. Tindakan ini boleh menimbulkan salah faham antara kaum serta mengancam keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Dan yang ketiga adalah kesihatan dan isu penipuan dalam talian. Semasa pandemik COVID-19, banyak maklumat palsu berkaitan vaksin dan rawatan tular hingga menimbulkan panik. Selain itu, penjenayah cyber turut menyebarkan berita palsu untuk menipu dan memperdaya mangsa. Untuk slide seterusnya, saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syazrul Fikri bin Tajudin, nomor metrik 29620, akan membentangkan dalam bahagian statistik berita palsu di Malaysia. Berdasarkan statistik yang dipaparkan, jelas menunjukkan bahawa fenomena berita palsu di Malaysia masih berada pada tahap yang sangat membimbangkan dan perlu diberikan perhatian serius. Seterusnya kita beralih kepada bahagian aspek undang-undang dan contoh kes di Malaysia. Yang pertama, Akta Anti Berita Tidak Benar yang boleh mengenakan hukuman sebanyak RM500,000 Malaysia atau penjara 6 tahun. Seterusnya yang kedua, Akta Komunikasi dan Multimedia yang digunakan semasa pandemik COVID-19 yang boleh mengenakan hukuman sebanyak RM50,000 Malaysia atau penjara setahun. Yang ketiga, Kanun Keseksaan Akta 574 yang mengandungi hukuman seperti kenyataan palsu dan aktiviti memudaratkan demokrasi yang telah mengenakan hukuman terhadap berita palsu tentang darurat tentera dalam tahun 2017-2020 terdahulu. Lanjutkan lagi dalam bahagian kepentingan undang-undang dalam mengawal berita palsu. Yang pertama, instrumen penting membendung berita palsu iaitu undang-undang berfungsi sebagai kerangka awal selia rasmi dan berkuasa. Yang kedua, melindungi keselamatan negara dan keharmonian kaum iaitu yang berunsur politik, agama dan perkauman boleh menggugat perpaduan kaum di Malaysia. Seterusnya yang ketiga, literasi digital sebagai pelengkap kepada undang-undang. Individu dengan literasi media rendah lebih mudah terpedaya dengan berita palsu walaupun undang-undang sedia ada. Jadi ini kita perlu lebih tekankan lagi untuk mengelakkan ianya terus berlaku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syazan Nizi bin Othman bernombor metrik 296597 dari PJJ Sibu akan membentangkan bahagian yang seterusnya iaitu faktor penyebaran berita palsu di Malaysia. Media sosial. Okey, saya bentang sedikit berkaitan dengan media sosial. Faktor pertama ialah pengaruh media sosial di Malaysia. Kebanyakan berita palsu tersebar melalui platform seperti Facebook dan WhatsApp kerana pengguna boleh berkongsi mesej tanpa sembarang semakan fakta. Algoritma media sosial pula menjadikan kandungan yang sensasi lebih mudah tular berbanding berita benar. Hal ini menyebabkan berita palsu mendapat perhatian lebih luas dan cepat mempengaruhi masyarakat. Yang kedua ialah kurang literasi maklumat. Memberitahu bahawa ramai pengguna tidak tahu menilai kesahihan maklumat sebelum berkongsi. Yang kedua, jurang literasi digital antara generasi muda dan orang dewasa. Yang ketiga, pengguna cenderung percaya maklumat berdasarkan populariti, like dan share. Dan yang keempat, berita berunsur emosi, takut, marah lebih mudah dipercayai dan disebar. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang agenda politik. Faktor ketiga ini ialah kepentingan politik. Berita palsu sering disebarkan oleh pihak tertentu bagi menjatuhkan lawan atau menarik sokongan pengundi. Fenomena ini boleh dilihat setiap kali musim pilihan raya. Yang keempat, emosi dan kepercayaan masyarakat. Seterusnya, saya akan membentangkan implikasi penyebaran berita palsu. Menurut Yaakob Zainuddin 2020, wujud kesedaran undang-undang melalui AKM 1998, rakyat lebih berhati-hati kongsi maklumat. Namun, timbul ketakutan dan sekatan kebebasan bersuara. Perbincangan awam semakin terhad akibat bimbang tindakan undang-undang. Itu adalah implikasi terhadap masyarakat. Manakala implikasi terhadap
Kerajaan pula menurut Grill 2020, AKM 1998 bantu kerajaan bertindak pantas kawal berita palsu, lindungi keselamatan negara dan keharmonian masyarakat. Namun, kerajaan tanggung kuasa tinggi untuk pantau maklumat digital, beban kawalan dan kebergantungan kepada teknologi yang meningkat. Terhadap industri pula, syarikat guna sistem automatik dan analitik menimbulkan isu ketulusan, black box system, pekerja rasa tertekan dan hilang kawalan terhadap jadual atau penilaian prestasi, menjejaskan hubungan majikan, bekerja dan kepercayaan dalaman. Yang keempat pula adalah terhadap NGO media dan kebebasan maklumat sukar dapat dana kerana dianggap kontroversi. Risiko salah faham dengan kerajaan dilihat menentang undang-undang, namun peluang wujud untuk kolaborasi bersama kerajaan dalam kempen kesedaran dan literasi media. Dengan ini saya mengakhiri pembentangan bahagian saya dan saya serahkan kepada pembentangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Ashri bin Malik, nombor metrik 290185 daripada PIS Melaka, akan menerangkan keberkesanan undang-undang dalam menangani berita palsu. Untuk poin yang pertama, mengurangkan penyebaran berita palsu. Undang-undang seperti Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1958 berkesan dalam mengekang penyebaran berita palsu. Contoh keberkesanan semasa PKP COVID-19, lebih 250 kes berita palsu berjaya dikawal hasil tindakan pantas, polis dan MCMC. Untuk poin yang kedua adalah menjamin keselamatan awam dan ketenteraman sosial. Seksyen 505 Kanun Kesisaan dapat mengekang penyebaran kenyataan menyebarkan berita palsu berunsur perkauman atau hasutan yang berupaya melindungi keharmonian masyarakat berbilang kaum. Melalui undang-undang ini, tindakan terhadap penyebar berita palsu berunsur perkauman seperti kes penghinaan agama di media sosial berjaya mengelakkan ketegangan kaum daripada terus berlaku. Untuk penerangan seterusnya adalah meningkatkan kesedaran masyarakat. Undang-undang komunikasi juga berkesan dalam mendidik masyarakat supaya lebih berhati-hati sebelum menyebarkan maklumat. Inisiatif seperti portal sebenarnya.my membantu masyarakat menyemak kesahihan maklumat. Keberkesanan undang-undang dalam aspek ini bukan sahaja menakutkan penyebar berita palsu, tetapi juga membentuk disiplin masyarakat digital. Secara tidak langsung, ianya melahirkan budaya literasi media yang lebih baik dalam kalangan pengguna internet di Malaysia. Poin yang seterusnya adalah emosi dan kepercayaan masyarakat. Berita yang menimbulkan rasa takut, kemarahan atau kebanggaan cenderung lebih mudah disebarkan kerana ia menyentuh aspek emosional individu. Kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu isu atau individu mempengaruhi penerimaan berita palsu. Situasi ini menjadikan berita palsu lebih berpengaruh kerana ia memenuhi kepercayaan tertentu dalam kalangan masyarakat. Undang-undang seperti Seksyen 505 Kanun Kesihatan sangat penting dalam mengawal penyebaran maklumat berbentuk hasutan atau provokasi yang boleh menimbulkan kekeliruan serta ketegangan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Dan nama saya Muhammad Akmal Azhar bin Anwar, bernombor metrik 296570 daripada PJJ Sibu. Saya adalah pembentang seterusnya. Saya akan mentangkan tentang cadangan penambahbaikan undang-undang komunikasi dan kesimpulan. Cadangan penambahbaikan undang-undang komunikasi yang pertama iaitu memperkukuhkan literasi media dan pendidikan digital UNESCO, yang bermaksud mewujudkan kurikulum literasi media sekolah, universiti dan komuniti. Tujuan utama adalah mendidik rakyat untuk menilai kesahihan sesuatu berita tersebut. Yang kedua adalah mengemaskini dan memodernkan undang-undang, iaitu membuat kesemakan berkala terhadap undang-undang komunikasi. Perlu ada akta baru untuk dibangunkan oleh kerajaan sendiri untuk mengenai isu seperti deepfake, bot automatik dan penyebaran maklumat palsu melalui aplikasi mesej tertutup. Yang ketiga adalah mempertingkatkan penguatkuasaan kerjasama antara agensi. Menubuhkan satu pusat, menubuhkan satu pusat koordinasi nasional yang menyatukan agensi seperti PDRM, MCMC, Jabatan Pembuang Negara serta antara syarikat-syarikat teknologi media sosial kini lah. Yang seterusnya adalah menjamin keseimbangan antara kebebasan bersuara dan kawalan. Mewujudkan garis panduan lah untuk sebuah mantau aktiviti yang sedang dilakukan oleh rakyat dalam bermain media sosial. Last sekali adalah kesimpulan. Secara keseluruhannya, Undang-Undang Komunikasi Malaysia memain peranan penting dalam mengekalkan keselamatan negara, kestabilan sosial dan keharmonian masyarakat era digital. Seperti yang tadi diketengahkan tadi, penggunaan Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah antara ketika pandemik COVID adalah antara yang sangat berguna untuk mengelakkan penyebaran berita palsu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Dan from river to the free, Palestine will be free.